Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Okey, kita terus kepada chart. Hari ini 3 hari bulan 11 tahun 2025. Hari ni hari Isnin, hari pertama dagangan dalam minggu ni. So kalau kita nak tengok hari pertama dagangan dalam minggu ni, juga hari pertama dagangan dalam bulan November. Okay, so ini adalah Nasdaq. Okay, Nasdaq ini adalah time frame 1 jam. Baik, so pada analisa lepas, kalau kita nak recap balik analisa lepas, yang mana kita tengok yang kita target nak buy di zone resistance, nak buy, nak sell di zone resistance, yang mana yang memang keep on follow kita punya video-video trade idea, video-video analisa, video-video sharing. So korang boleh tengok dan korang akan nampak yang mana kita target dalam zone ini adalah zone untuk kita nak entry. Sebab apa? Sebab di sini adalah resistance ataupun sell zone. Yang mana zone resistance ni masih lagi fresh. Okay, kalau kita tengok dia dah buat satu structure di sini dan kita menunggu yang price masuk dalam zone, dan nampak di sini. Price cucuk pop ke dalam dan membuat kejatuhan bermula daripada 26088 sampai 25755. So kejatuhan yang berlaku di sini lebih kurang dalam 600 pip kejatuhan yang berlaku, dan dia sampai area support di bawah sini, kemudian dia naik semula ke atas. Baik. So kalau kita tengok dan dari segi technical, apa yang kita nampak adalah price sebenarnya dia masih belum, kita tak nampak lagi yang dia nak ke mana. Adakah dia nak membuat kenaikan pop new high ataupun dia nak buat structure downtrend ke bawah. Itu kita tak pasti lagi. Sebab apa? Sebab satunya, price tak buat breakout di zone support ini, dan price tak buat breakout di zone resistance sini. Okay, cumanya apa yang kita boleh tunggu, kita cuba untuk tunggu di atas sini. Kita Alright. So kalau nak selamat, kita tunggu di zone yang tertinggi di sini. Alright. Okay. So kita naikkan atas sini, dan yang ni pun kita naikkan atas. Ini untuk kita nak berjaga-jaga ataupun kita nak cuba low riskkan untuk hari ini. Okay, untuk hari ini kita get ready, sebab kita tak nampak lagi ke mana arah tuju, clearly ke mana arah tuju yang dia nak pergi. Sama ada dia nak terbang ataupun dia nak terjun, itu depends on apa dia akan buat pada belah petang ataupun malam nanti. Ini masih awal minggu, masih hari Isnin. Santai-santai dulu, kita just monitor, kita tengok mana dia nak pergi sebelum kita nak nampak clearly dia punya perjalanan ataupun dia punya pergerakan, adakah uptrend ataupun downtrend. Okay, so yes, itu cerita di Nasdaq. Okay, so ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. So kalau korang nak tengok dengan lebih clear, korang kena buka time frame 1 jam, dan korang akan nampak apa yang kita cuba nak share ataupun kita cuba nak sampaikan. Yang mana jika korang tengok analisa-analisa ataupun video-video trade idea yang kita cuba kongsikan, yang kita kongsikan dengan you all semua, itu untuk nak sebagai korang punya guidance, sebagai korang punya panduan nak trade apa hari ni. Okay, right, and then kita nak tengok di US30. Okay, di US30 pun dia agak menarik cerita dia sebenarnya. Sebenarnya kita target nak buy di zone support ini. Yeah. Tapi apa yang berlaku, price terlajak banyak ni. Saya rasa lebih kurang 50 pip lebih, ke dekat-dekat 100 pip. 47415 sampai 47365. So dekat sini lebih kurang dah 50 pip price membuat fake out ke bawah, kemudian baru dia membuat kenaikan. Okay. Kalau tengok kenaikan yang berlaku di sini, dia telah membuat satu breakout di sini. Okay. Selepas siri
nampak siri ni, siri ranging ataupun siri sideway. Di sini price hari ini, pagi ini dia membuat breakout pop naik ke atas. Okay, so sebelum tu ini adalah US30 Dow Jones Industrial Average Index. Ini adalah time frame 1 jam. Yes, kalau kita tengok bermula pada hujung minggu tahun lepas, hujung minggu lepas dan hujung bulan lepas, kita nampak yang price berada dalam keadaan range naik turun, naik turun, turun naik turun. Dia belum clear ke mana arah tuju dia nak pergi. Kemungkinan juga yang dia akan range dalam minggu ini, tapi pergerakan ini normal untuk hujung bulan. Okay, so mungkin hari ini kita nampak ke mana arah tuju yang sebenar-benar dia nak pergi, ataupun ke mana arah tuju yang dia akan pergi sepanjang minggu ini. Baik, jadi ini yang suspend ni. Okay, kita cuba juga untuk kita perangkap harga di sini. Baik, kita perangkap dan kita cuba untuk nak sell pada hari ini. Ini adalah resistance, sell zone. Okay, kita target yang price akan sampai. Kemudian dah sampai, dia patah balik. Itu yang kita targetkan. Kita mengharapkan yang dia akan range. Tapi korang kena ingat yang mana zone support dan juga resistance yang kita dah kepung ini adalah zone terendah dan ini adalah zone tertinggi. Jika mana-mana zone the breakout, tak kiralah di support ataupun resistance the breakout, so itu kemungkinan adalah arah yang dia akan pergi. Macam saya pesan juga selalu, kalau berlaku breakout di, contoh kita nak buy di kawasan support, berlaku solid breakout dan kita get ready untuk re-entry sell. So sama juga kalau kita nak sell di sini the breakout, automatically itu menjadi re-entry buy. So depends pada kekuatan market pada waktu tersebut. Okay, kena keep on monitor. Bila dah sampai di dalam zone, korang kena keep on monitor. Nak letak pending order, pastikan letak di dalam zone di price ataupun di paras harga yang berlainan. Kena buat letak layer tu 3 ke 5 pip untuk setiap layer. Pastikan korang kira betul-betul berapa banyak korang punya equity yang korang nak riskkan. Kira berapa layer yang boleh. Layer kecil-kecil je tapi banyak, tak apa. Sebab kita nak maksimumkan profit dan kita nak minimumkan losses. Okay, baik. Saya kira itu saja untuk hari ini. Ingat, dua zone ini kena keep on monitor. Untuk Nasdaq, di zone ni kita cuba nak sell, dan juga untuk Dow Jones kita sell di sini dan kita cuba untuk buy di bawah sini. Ingat, ini adalah trade idea untuk guidance. Korang boleh untuk jadikan ini sebagai rujukan trading korang. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry load yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.